Betulkah rambut wanita yang lekat pada sikat rambut ataupun yang ada dalam tandas itu dikira auratnya yang sah? Jawabnya betul, tapi kena faham molek. Maksudnya orang puang dia masuk dalam tandas. Tandas pang minyak, tandas surau, tandas masjid, tandas mall, tandas apa sogo ke apa kan. Dia betul rambut dia jatuh atas singki tu 25 aurat. Contoh orang puang, okey? Muslimat. Aurat tak? Aurat. Dah berdosa ke tak dia? Tak berdosa. Dah bila haram, dia ambil rambut dia tadi, dia pubuh dalam sapu surat, 5 aurat, atau ke boyfriend dia. Ni rambut saya, haram. Itu ulama sebut. Apa? Ada pun yang gugur, benda yang masyaqqah. Diringankan hukum. Al-masyaqqah tajlibu tasyir. Benda yang kepayahan kita nak jaga sorak-sorak, maka dilonggarkan hukum. Tak berdosa dia. Faham lagi? Jadi maksud tandas nita, bawa kantar, cari rambut jumpa. Nah, lelah dah jadi kerja. Itu bukan Islam namanya. Menyusahkan umat. Faham lagi? Ada pun retu sorak, cabut sorak, tunjuk ke boyfriend, haram. Walaupun sorak rambut. Ini yang ulama kata. Haram tunjuk sorak rambut. Ada pun yang jatuh-jatuh itu dimaafkan pada syarak. Okey?